Setelah awak dah selesaikan latihan 1, awak boleh pergi ke penghasilan. Lepas tu dekat penghasilan ni, sila berada di dalam kumpulan masing-masing. Maksudnya kumpulan yang sama lah. Kalau latihan 1 tadi awak kumpulan 1, kekal dalam kumpulan 1. Lepas tu awak boleh akses pautan Canva yang cikgu dah sediakan kat bawah ni. Sama macam sebelumnya, kalau awak tak boleh nak akses, awak boleh scan QR kat sini. Jadi ni latihan yang kedua. Latihan yang kedua ni awak kena menghasilkan penulisan kreatif, penghasilan. Jadi arahan dia, yang pertama awak kena berada dalam kumpulan masing-masing lah, kumpulan yang sama. Ikut latihan 1 tadi, kalau awak kumpulan 1, kekal dalam kumpulan 1. Awak dalam kumpulan 2, kekal dalam kumpulan 2. Lepas tu, dalam kumpulan masing-masing, awak kena bina satu cerita pendek yang bertajuk kepentingan menjaga kebersihan. Jadi cerita pendek ni boleh menjadi cerita fiction lah. Jadi contohlah kalau awak nak buat pengalaman yang tidak baik kerana awak tak menjaga kebersihan, mungkin awak jatuh sakit ke, cerita rekaan semata-mata lah. Awak boleh gunakan idea tu, asalkan menepati kepentingan menjaga kebersihan tu awak ada selitkan jugalah dekat dalam cerita pendek tu. Lepas tu, setiap kumpulan akan menghasilkan satu cerita pendek yang tidak melebih daripada 80 patah perkataan. Jadi, satu cerita pendek untuk satu kumpulan dan tidak lebih daripada 80 patah perkataan lah. Pendek saja. Lepas tu, setiap cerita pendek ni haruslah mengandungi sekurang-kurangnya 5 kata adjektif yang berbeza. Maksudnya, awak boleh guna kata adjektif warna, kata adjektif panca indera, kata adjektif jarak, kata adjektif waktu. Tu pulang pada awak. Ataupun kalau awak nak guna satu jenis kata adjektif saja, kata adjektif warna contohnya. Awak nak guna satu jenis tu je, tapi awak nak guna pelbagai warna. Itu pun boleh. Tu pulang pada awak. Lepas tu, yang ni tempat untuk awak jawab soalan lah. Berikan jawapan awak dekat sini. Sama macam latihan 1 tadi. Kalau awak kumpulan 1, jawab dekat kumpulan 1. Kalau awak dekat kumpulan 2, jawab dekat kumpulan 2. Dan samalah seterusnya sehingga ke kumpulan yang ke-10. Jadi, sambung saja dekat bawah ni, kepentingan menjaga kebersihan. Ini tajuk. Lepas tu, awak boleh sambung penulisan awak dekat bawah ni. Lepas tu, selepas awak dah selesai isikan jawapan dekat sini, awak boleh balik semula ke website tadi. Lepas tu, akan ada pautan Padlet yang cikgu dah berikan. Jadi awak akan kongsikan cerita pendek yang awak dah tulis tadi dekat Canva tu, awak copy. Lepas tu awak akan paste dekat sini. Awak akan paste dekat sini untuk dikongsi bersama rakan-rakan lah. Jadi nanti kawan-kawan boleh baca dekat sini. Senang. Kumpulan 1 apa cerita dia, kumpulan 2 apa cerita dia. Contoh awak kumpulan 1. Jadi tekan je dekat tambah ni. Nanti awak letaklah dekat sini. Cerita pendek kumpulan 1. Contohlah. Cerita pendek kumpulan 1. Jadi dekat bawah ni awak tulislah awak punya cerita pendek. Nanti awak boleh submit. Okey. Lepas tu samalah kumpulan lain pun sama. Kumpulan 2, kumpulan 3, tulis ikut kumpulan awak lah. Tekan je tanda tambah dekat bawah ni. Okey. Kalau awak ada apa-apa sebarang persoalan, awak boleh tanya dengan cikgu. Okey, setakat ni selepas daripada awak selesaikan latihan ni, awak akan menjawab kuis lah. Ada kuis dekat sini, ada 2 kuis. Satu quizzes dan yang kedua latihan dekat dalam word wall. Jadi lepas daripada awak jawab soalan-soalan dekat sini, quizzes ni, pastikan awak guna nama sebenar awak ya.
untuk memudahkan pemakahan. Jadi, selepas awak dah jawab soalan-soalan dekat sini, awak pergi kepada maklum balas, iaitu yang terakhir sekali. Dekat sini akan ada refleksi lah. Jadi, dekat refleksi ni cikgu nak awak isi Google Form ni. Isikan nama, isikan adakah awak faham apa yang awak belajar hari ni, apa yang awak belajar hari ni, tajuk apa awak belajar hari ni, adakah kelas hari ni menarik atau tidak. Lepas tu tulis apa yang kamu suka atau tidak suka tentang kelas pada hari ini. Lepas tu awak submit. Lepas tu itu saja. Dah siap.